Pada hari ini, dalam tahun 1990, pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Joseph Pairin Kitingang, Ketua Menteri Sabah di Srigaya, Kota Kinabalu, Sabah. Watikah pembubaran tersebut ditandatangani oleh Tuan Yang Terutama Tun Haji Muhammad Said bin Kruah, Yang di-Pertua Negeri Sabah. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah yang sepatutnya diadakan pada bulan Mei 1991 diadakan setahun lebih awal bagi mendapatkan mandat baharu daripada rakyat. Menurut pindaan perlembagaan negeri yang diluluskan, PRN haruslah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran ini. Dun Sabah mempunyai 54 kerusi termasuk 6 ahli yang dilantik. Sebanyak 45 daripada 54 kerusi dimiliki oleh Parti Bersatu Sabah PBS, 8 kerusi dimiliki oleh Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO dan 1 kerusi dimiliki oleh Bersatu Rakyat Jelata Sabah Berjaya.